Hai korang, hari ni nak masak-masak makan bersama keluarga, adik-adik dan juga anak-anak. Untuk nak masak-masak hari ini, ada daging dan juga tulang. Jadi menu untuk hari ini kita buat singgan daging. Menu sampingan lain ada daging goreng, telur dadah, ikan kering, sambal belacan dan juga timun. Apa lagi? Jom kita buat. Mula-mula masukkan daging dan juga tulang ke dalam periuk. Masukkan air sekadar melepasi daging. Kemudian kita rebus. Sementara daging kita rebus, kita tumbuk 2 sudu makan ketumbar biji. Lebih kurang 3 inci lengkuas. Tumbuk-tumbuk. Bila dah agak lumat, kita masukkan 5 biji cili kering yang sudah kita potong dan rendam dalam air panas. Tumbuk sehingga lumat. Bila dah agak lumat, kita kauk dan masukkan ke dalam rebusan daging. Masukkan juga 6 keping asam keping. Ketuk 3 batang serai dan masukkan ke dalam rebusan daging. Rebus sehingga daging lembut. Air berkurang semasa kita merebus, boleh tambahkan air. 5 ulas bawang putih kita ketuk kasar dan masukkan ke dalam rebusan daging. Masukkan juga lebih kurang 1 sudu besar biji lada hitam. Lebih kurang 4 inci halia yang sedikit muda, tidak terlalu tua. Potong nipis dan racik halus. Masukkan juga ke dalam rebusan daging. Halia muda ni sedap bila kita tergigit masa kita makan nanti. Semua bahan-bahan yang kita gunakan tiada sukatan yang tepat. Jika terlebih atau terkurang, tak apa. 3 ulas bawang merah mayang halus. Masukkan juga ke dalam rebusan daging. Masukkan perasa secukupnya seperti garam dan juga niseh. Masukkan juga ajinomoto. Jika tak suka, boleh abaikan. Bila daging sudah cukup empuk, akhir sekali kita masukkan hirisan cili hidup. Masak sekejap lagi dan bolehlah kita angkat. Dah siap menu untuk hari ini. Selamat mencuba dan selamat menjamu selera.